Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Betulkannya biasa yang enggak betul. Persiaran kita secara langsung daripada kampung orang asli. Hari ini kita balik kampung. Balik kampung kejap lah. Kampung tak jauh, kampung isteri saya. Untuk pengetahuan korang, isteri saya ini orang asli, bangsa dia bangsa orang asli, original people Pahang. Apa dia sayang? Ya Allah subhanallah. Awas kau Is, durian itu di atas tuh. Raisa pun dah tengok guys, gembira betul dia. Kenapa San? Raisa kecil lagi, mana boleh main? Raisa kecil lagi, mana boleh main? Ya Allah. Raisa bagi sepatah dua kata Sa. Macam mana perasaan Raisa balik kampung? Cakap bro. Eskim. Oh, Eskim. Is. Ya Allah, Bang. Ya. Bang, jangan main kat sini, nanti kena durian. Oh, gembira kau, ha? Naik turun bukit. Kau pun nak hiking? Nah guys, durian guys. Mana pun durian. Durian guys. Banyaknya durian. Situ ada. Mana lagi? Tu. Besarnya durian. Tu lagi. Besarnya durian. Bang nak gimana nih? Jangan main kat sini, nanti kena durian sayang. Abang buat apa? Hah? Abang buat apa? Ada apa tu? Tengok berpeluh-peluh dah. Janganlah main benda tu. Ya Allah. Hati-hati. Yeay, gembiranya. Jatuh bang. Wah, cantiknya Raisa. Ini pokok apa Sa? Ya? Wah, cantiknya pokok ni. Abang. Jom bang naik motor. Jom. Naik motor. Jalan-jalan kampung guys. Let's go. Jom. Naik motor. Ya Allah, sabarlah. Tengok guys, dia panjat sendiri guys. Jalan-jalan kampung guys. Kampung dah bayar bagi ni. Ini mana ada apa-apa jalan kampung.
cuaca di sini sangat-sangat nyaman, guys. Wow, ada durian kaut. Wah, bestnya kampung ni. Mana ayam? Ya. Mana gajah? Ya. Mana zirafah? Ya. Wah, mana kuda? Ya. Wow. Mana badak? Ya. Mana burung kakatua? Ya. Mana burung kasawari? Ada? Ada. Mana orang hutan? Ya. Mana monyet? Mana kucing? Oh, banyak haiwan di sini, guys. Wow. Kampung orang asli kan lebih banyak haiwan di sini. Mana wah, durian. Mana hewan apa lagi, bang? Ya. Mana kuda belang? Zebra. Ada zebra ke sini, bang? Oh, ada. Kita dah sampai dekat kedai. Kita beli es krim. Let's go. Beli es krim, bang. Beli es krim. Ada, guys. Habis. Ais minum Yakult. Ayam minum Milo. Segar tak, bang? Wow, segarnya. Sejuk-sejuk lagi. Sambung kembara kita. Kembara kampung. Kawan-kawan. Bye-bye, kawan. Sana, bye-bye sana. Bye-bye sana. Wah, ada chicken. Ada ayam. Macam mana bunyi ayam? Dia tak panas sangat pun kat kampung ni. Mungkin sebab banyak pokok kot. Pokok buluh ada. Oh, besarnya pokok buluh. Apa ni? Pokok. Wow. Serai, rata-rata serai. Wow, pokok pisang ada, sawit ada, ayam. Ayam hutan. Jalan-jalan ni durian. Oh, durian. Sepak-sepak durian. Wow, kenapa jalan ni tak diturap lagi? Wow. Bang. Pokok durian lagi. Banyaknya pokok durian. Oh, banyaknya durian dia yang ni. Ya Allah, Mana gajah? Oh, cari gajah pula. Oh. Ui. Ui. Wow. Bunyi apa tu? Cantik tak kampung abang ni?
Wah. Cik. Oh, cantik ya kampung abang. Wow. Cantik guys. Wow. Cantik-cantik. Nah, ni pokok durian lagi. Banyaknya durian. Ni pokok mangga. Mangga apa ni? Arum manis. Serai ada. Pokok betik ada. Pokok buluh. Hai, tak berturap lagi. Jalan kampung lah kita, Bang. Perasaan abang dekat kampung ni. Siapa nak pergi tengok lembu? Angkat tangan. Okey, jom kita tengok lembu. Tengok lembu besar. Wow. Ini guys. Oh, tenang. Bunyi hutan guys. Woo! Macam mana bunyi monyet? Bunyi gajah? Bunyi zirafah? Bukan. Goya. Tengok ya. Kak. Woi, durian jatuh guys. Durian jatuh atas jalan. Ada durian guys. Jom. Kita diambil durian. Tengok. Nak durian kecil je. Tada! Durian. Aduh. Terbuka dah bang. Buang tepi dah. Durian jatuh guys, tapi durian dia tak masak lagi. Monyet lah ni ambil bagi jatuh kan. Kat sini dia bukannya, kebanyakannya pokok-pokok durian kat sini adalah pokok yang entah siapa punya, entah memang dari dulu memang ada dah pokok-pokok durian liar. Orang sini panggil durian ni durian pop-pop. Dia macam IOI ya, dia macam durian IOI lah. Kita dah sampai. Habis satu motor naik motor lain pula dah. Turun. Udah. Jom tengok pokok-pokok ni. Ni pokok apa bang? Apa nama pokok ni? Tadi! Ada semut tadi. Pokok apa ni? Pokok lidah buaya ke apa? Besar je yop. Itu pokok apa ni? Lain macam ranting dia. Wih, pokok apa tu? Wah, mau pakai pingat lah. Pingat apa ni? Ush, dahsyat abang menang pingat. Mana? Tarik ayah gimana bang? Naik motor? Ya Allah. Tak nak tadi dah naik motor dah tadi. Jom. Bye-bye. Aisyah tidur guys. Jangan bising. Aisyah dah tidur. Tengok tu guys. Apa benda dah yang nak buat tu guys. Bang, jangan main kotor bang. Buat apa tu? Okey. Wih. Buat apa tu? Buat kopi. Iya. Tengok mukanya ni guys.
Hitam-hitam sudah. Ya Allah. Gembiranya kau bang. Kena gigit nyamuk dah ke apa? Ada malas malam nak keluar. Beli apa? Beli coklat mall ya. Oh. Mau ni, Pak Ande mau ni di rumah. Semayang hari kan. Kena tunggu nenek balik. Patah balik. Apa tuh bang? Cerita sikit. Apa ramuan dia bang? Tunggai itu. Rupanya Oh. rumah tu Asia mau lebih balik dah sampai nunggu. Ini dia pusing balik. Oke, masukkan sedikit tanah. Lepas tu? Sekali pergi tempat bujik agak sini rumah orang tu. Tumbuk-tumbuk. Balik adik. Oh. Tapi ya ada orang kena begitu kan dia menjamkan jadi begitu kan. Tengok sini bang, tengok sini. Tengok. Mana? Apa cik? Apa? Nyanyi ABC. Jadi nak rekod nak bercakap nak bersuah. Susah nak mau mengata orang kalau begini. Wah, kau gembira kau bermain selama 3 jam. Hah? Hah? Dah lah bang, jom kita mandi. Ini adalah video kita pada hari ini. Kembara kampung. So, teruskan support Eskip channel. Betulkannya biasa yang betul. Bahagia tersederhana.